Bila yang di-Pertuan Agong sendiri dah guna perkataan pengkhianat negara dan sebut spesifik pasal askar ATM, ini bukan lagi red flag biasa. Ini siren amaran tahap tertinggi. Geng, hari ni Dewan Rakyat sunyi sepi kejap. Mana taknya Agong sendiri dah bersuara. Tajuk dia simple tapi pedih. Saya datang KL nak buru perasuah dan saya dah jumpa. Red flag paling besar hari ni bukan pada jumlah duit, tapi pada siapa yang kena petik. Agong sebut spesifik. Rasuah dalam Angkatan Tentera Malaysia sampai peringkat tertinggi. Sampai tuanku sindir. Lepas ni lantik sarjan je jadi panglima. Kalau ini pun tak buat korang risau, tak tahulah. Tuanku sebut ini baru tip of the iceberg. Kita throwback sikit. Ingat tak isu immigration di KLIA? Isu kartel daging? Isu kontena lari cukai kastam? Modus operandi dia sama. Ada orang dalam, buka pintu. Tapi kali ni level dia lain macam. Sebab melibatkan keselamatan negara ATM. Agong siap label siapa yang terlibat ni sebagai pengkhianat negara. Red flag dia kat sini, kenapa tunggu sampai Agong tegur baru nak menggelupur? Mana internal audit selama ni? Tidur ke? Tapi kena adil juga, geng. Dalam duk marah tu, Agong puji Malaysia cemerlang jadi pengerusi ASEAN. Ekonomi kita pun naik 4.7% tahun lepas. Kemiskinan tegar tinggal 0.09% je. Data cantik. Tahniah PMX dan Kerajaan Madani. Cuma tuanku titah. Segala plan cantik ni takkan jadi sempurna kalau rasuah masih berleluasa. Jangan sebab nila setitik, rosak susu sebelanga. Kita dah ada momentum naik. Jangan bagi tikus-tikus ni tebuk kapal masa tengah laju. Ingat, pengkhianat negara, musuh kita bersama. Jaga-jaga. Red flag!